Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari media TV PSS. Ada berita yang sangat menggempakan warga SMK 18 kerana pada hari inilah keputusan SPM akan keluar dan dapat dilihat secara langsung oleh ibu bapa dan calon SPM itu sendiri. Hai, selamat pagi. Saya dari media TV PSS nak interview beberapa soalan. Boleh? Boleh? Boleh. Sementara menunggu ni kan, apa akak untuk dapat SPM? Target obviously dapat at least 7 A's and above. Target macam lebih 5 ke 6 A je. Dapat keputusan yang baik sajalah. Target tak ada lah. Itu boleh ke peringkat seterusnya. Itu saja. Ada tak beberapa subjek yang akak macam risau lah, takut gagal tu? Maybe SRT sebab soalan dia hari susah sangat. Risau matematik lah sebab matematik memang susah kan. Jadi SRT dengan PSI tapi itu tak risau sangat lah macam matematik. Apa harapan anak puan untuk keberjayaan anak? Harapan saya semua setiap ibu yang terbaik untuk anak. Nanti apa saja keputusan, cuma tak ada je. Harapannya dapat result yang cemerlang lah, yang mampu untuk lanjutkan sarjana ke peringkat yang lebih tinggi, melayakkan untuk permohonan itu sendiri. Assalamualaikum, saya dari media TV PSS nak tanya beberapa soalan boleh? Boleh. Boleh je. Boleh. Jika dalam masa tengok result tadi, apa perasaan? Perasaan apa? Perasaan takut betul semua tu. Bagi saya takut lah sebab tadi saya tengok orang yang dapat A tu macam kurang sikit lah. Takut lah kalau tak dapat apa yang saya tanya dia. Sumpah demi Allah, subhanahu ta'ala saya terharu. Sebab sebelum ni, to be honest, saya jujur matematik and bahasa Arab, I fail lah. But shockingly, I passed. Sumpah, it's really shocking. Alhamdulillah, bersyukur je sebab yelah dah usaha sama. Yelah dah sekolah beberapa tahun dah kan. Lepas tu Alhamdulillah lah result mencapai target yang saya dah letak. Ada tadi SPM, apa cabaran yang paling besar akak pernah dapat? Dah nak fahamkan satu benda. Cabaran dia cabaran untuk kita lawan rasa malas lah untuk belajar. Kita dah penat belajar, mesti kita akan satu point tu kita akan rasa burn out lah untuk belajar. Siapa orang yang paling banyak support akak masa akak kerja SPM dulu, yang bagi nasihat akak, yang support akak daripada bawah? Aku most of my family friends too, beberapa kawan-kawan, semua tu lah. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang.